Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So untuk hari ini kita akan continue dengan konsep Born-Haber Cycle, iaitu melibatkan subtopik 2.4. So untuk sesi kali ini kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan Born-Haber Cycle secara ringkas, dan kita akan belajar cara nak construct dia lah dan selesaikan masalah. Alright, so apakah itu Born-Haber Cycle? So sebagaimana yang kita belajar, Born-Haber Cycle adalah cycle of the reaction that is used to calculate the lattice energy of ionic crystalline solid. So ionic crystalline solid ni boleh jadi NaCl, okay, KCl, MgO dan sebagainya, as long as ada metal dan juga ada non-metal. So ada dua cara kita nak buat Born-Haber Cycle. Yang pertama adalah melalui energy cycle method, which is cara yang lebih senang, and then kita ada energy level diagram. So in order for us to construct Born-Haber Cycle easily, kita akan gunakan F, E, I, E, E, A dengan L, ataupun kita buat ringkasan dia sebagai FAIL method. Okay, kita akan fokus kepada formation, atomization, ionization energy, electron affinity dan juga lattice energy. So untuk ionization energy, dia berlaku kepada metal atom. Okay, dan dia akan donate elektron. Okay, electron affinity pula berlaku kepada non-metal. Okay, yang mana dia akan accept elektron. Okay, so dekat sini kita akan belajar using Born-Haber Cycle, find the lattice energy from the following data. Okay, jadi macam saya cerita tadi, kita akan gunakan FAIL method. So first thing first, kita akan buat yang ini dahulu, F. F tadi refer kepada formation. So kita akan buat formation terlebih dahulu. So formation punya equation adalah K solid dapatlah KCl dengan tindak balas bersama half Cl2 gases. Okay, ini kamu dah belajar dekat topik awal. KCl2 nak dapatkan KCl solid. Jadi sini formation kena 1 mole of substance is formed. Ini kamu kena letak 1/2. Jadi you akan buat equation ini dahulu sebagai step yang pertama. Okay, K solid half Cl2 gas dapatlah KCl. Masukkan value dia negatif 436 kJ per mole. Okay, so selesai untuk step yang pertama. Seterusnya kamu kena buat atomization. So atomization berlaku untuk metal K solid kepada K gas. Okay, so kalau kamu perhatikan K solid, okay, K solid kepada K gas. K solid berlaku kepada K gas dan value dia adalah 90 kJ. Pada masa yang sama berlaku juga daripada half Cl2 menjadi Cl gaseous atom dengan value 121 kJ per mole. So itu pun kita akan buat juga dengan 1 kJ. Okay, so yang tadi adalah yang warna hijau. Dan sini 90. So kita dah selesai dah untuk atomization juga. Atomization untuk K, atomization untuk Cl2 gas menjadi Cl. Okay, yang tadi solid menjadi K gas. So lepas kamu dah dapat dua-dua gaseous atom, apa yang kamu akan buat? Kamu akan buat ionization energy. So ionization energy tadi berlaku kepada metal saja. So metal kamu adalah K. So K solid, K gas, dia akan donate energy, dia akan donate elektron. So dia akan dapat Kg plus. Okay, dan dia pun akan membebaskan elektron. So kalau kamu perhatikan dekat bahagian pink ini, daripada K menjadi K plus. So value dia adalah 418. K menjadi K plus 418. Okay, dan selesai dah untuk ionization energy. Sekarang untuk electron affinity. Electron affinity berlaku kepada non-metal. Non-metal kita adalah Cl gas tadi. So bila ada elektron yang terbebas tadi, elektron ini akan diambil oleh Cl menjadi Cl minus gaseous. Okay, so saya akan buat dalam warna purple. Cl gas menjadi Cl minus, dapatlah 364. So Cl menjadi Cl minus, dapatlah negatif 364. Alright, so kita dah selesai juga untuk yang ini.
And then last kali, bila kamu ada K plus gaseous tambah Cl minus gaseous ion nak dapatkan KCl, ini adalah lattice energy. Okay, so ini pergi sini adalah lattice energy. So kamu nak carilah apa value yang kamu tak tahu dekat sini sebenarnya. Okay, so macam biasa, kamu nak kira delta H yang ini, kamu boleh buat A contohnya pergi D. Jadi A pergi B pergi C pergi D lah. Okay, jadi AD kamu adalah H1. Okay, H2 kamu pula, yang ini kamu kamu tambahkan semuanya. So H2 tambah H3 tambah H4 tambah H5 tambah H6. Kamu nak cari kamu punya H6 lah. Okay, so H1 kamu negatif 436, H2 kamu pula 90, H3 121, H3 kamu 121. Okay, and then H4 kamu 418. Dia sama je lah, dia tukar posisi sahaja. And then H5 kamu 364 dan H6 adalah kamu nak cari. Jadi lepas kamu dah pindah-pindah, kamu akan dapat H6 kamu bersamaan dengan lattice, iaitu sebanyak negatif 701 kJ per mol. Alright, so itu adalah cara yang pertama, iaitu melibatkan energy cycle method. Okay, untuk energy level diagram, kamu sepatutnya akan dapat the same answer. Okay, cumanya kamu akan buat dalam bentuk level. Okay, so konsep dia masih sama juga. So first, kamu kena guna yang formation dahulu. K solid pergi half Cl2 dapatlah KCl. So since kalau kamu tengok value dia adalah negatif, kita kena turun bawah. So kamu buatlah K solid campur half Cl2. Pasal dia negatif, kita turun bawah, negatif 436, dan dia akan dapat KCl solid. So itu yang kita dapat kat sini lah. Okay, so itu warna kuning. And then lepas dah siap formation, kita kena buat yang atomization A kita. So atomization berlaku untuk K dan juga half Cl2. Okay, so atomization berlaku untuk K. So atomization adalah warna hijau tadi. Okay, atomization untuk K. Jadi daripada K solid pergi K gas, so dia adalah positif kan, jadi dia adalah naik ke atas. So that's why dia dapat positif 90. Okay, and then kamu punya H3 adalah okay, so kat sini dia ada ni terbalik sikit, ni H3 121 kan. Sampai sini pula H4 121. Dia sebenarnya dalam drawing, kalau kamu nak buat atomization, kamu nak buat ionization energy pun tak ada masalah. Maksud saya, kalau kamu lepas kamu nak buat K, kamu nak buat ionization energy terus pun tak ada masalah. Lepas tu baru kamu follow yang lagi satu non metal. Maksud saya, lepas kamu buat metal, kamu continue dengan yang metal lagi. Okay, ataupun kamu boleh je metal non metal, lepas tu metal non metal balik pun tak jadi masalah. Okay, so dalam kes yang kat bawah ni, saya buat mula-mula saya selesaikan yang metal, lepas tu saya buat lagi satu lagi metal yang kat sini. So bermaksud kat sini yang saya buat ni adalah 418 ni merujuk kepada ionization energy yang warna pink. Okay, so 418 daripada K menjadi K plus dan dia akan release elektron. Okay, so ini saya buat yang warna pink tadi lah. Lepas tu baru saya pergi balik kepada yang saya punya non-metal. Okay, non-metal kat sini, half Cl2 menjadi Cl. So half Cl2 menjadi Cl, ini adalah warna biru. Okay, so you akan dapat half Cl2 menjadi Cl dekat sini. Okay, so value dia adalah positif 121. So bila positif, kamu naik atas. Okay, and then kamu akan buat pula lagi satu yang non-metal, iaitu electron affinity. Cl menjadi Cl minus. So Cl menjadi Cl minus adalah negatif 364.
Jadi, kamu akan guna warna purple. Cl menjadi Cl minus. Negatif 3, 6, 4. So, dia akan turun ke bawah. Okay. And then last kali barulah lattice energy. Daripada K positive gas kepada dan Cl minus gas, turun menjadi KCl. Okay. So, macam biasalah kamu nak cari kamu punya enthalpy of H6. Okay. So, macam biasa je. A pergi B, pergi C, pergi D, pergi E, pergi F. Jadi AF sama dengan AB 90. Okey. Lepas tu AB, lepas tu BC kamu 418. Lepas tu BC kamu 121. And then DE kamu adalah 364. And then yang last kali H6. Kamu akan dapat jawapan yang sama juga, negatif 701. Pasal dia adalah ke bawah. Alright. So, tak kisah mana-mana cara, you will get the same answer. Dan kalau kamu tengok dekat sini, kalau kamu nak follow yang atomization, selesaikan ini dahulu. Contohnya lah, kamu buat yang warna kuning kepada hijau. Lepas tu kamu nak buat yang warna biru dulu pun tak jadi masalah. Okay. Maksud saya adalah kalau kamu nak yang ini kamu nak bawa ke bawah, ini yang half Cl dapat Cl gas. Okay. And then baru kamu nak buat yang ionization energy pun tak jadi masalah. Dia boleh mana-mana. Okay. So, kamu boleh buat yang metal dulu habis. Lepas tu baru non-metal. Ataupun metal, non-metal, metal, non-metal pun is okay. Sebab dia akan dapat jawapan yang sama. Okay. So, itu sahaja untuk sesi pada kali ini. Saya harap kamu boleh faham apa yang saya cuba sampaikan. So, nanti on the next part adalah kamu kena cuba selesaikan berdasarkan soalan untuk construct Born-Haber cycle.